wujud. Tapi sebelum tu, seperti biasa, kalau ada apa-apa soalan boleh, saya boleh dengar je. Ronda kota. Oh, okey, tak apa. Dengar saja. Kalau you dengar ronda kota, you dengar saja. Okey? Jangan tengok, bahaya. Mata tumpu. Hello Siti Jom, Rozana, Sesina, Abek. Benda apa yang berlaku Jumaat? Sekejap. Tak tahu siapa nama dia? Akura. Benda dengan Syaz, kita tengah Syaz bantu benda kat ubat nyamuk tu, spray lagi. Memang spray dia tu dah nak habis, tapi benda cakap tak apalah, kita goncang, cuba tengokkan keadaan dia boleh melekat kan, ada sikit-sikit tu boleh dapat spray. So kita tengah sibuk spray tu. Lepas tu benda pun tolong Syaz punya. Saya tengok dia tak ada dah kita mencari dia, tak mana tak ada pergi budak tu. Dah tu sebahir tak ada apa-apa. Hi Mike, hi Siti Jom, hi. Okay, so sebentar nanti guys. Okay, siapa yang tak masuk rugilah, sebab saya takkan ulang lagi cerita saya yang behind the scene dengan wujud. Okay, saya tak pernah bercerita dekat mana-mana podcast. So yang ini saya nak share lah. Okay, so sebelum tu kita akan baca tentang barongan dulu. Salam Kak Cik Kai Official. Hai Kai. Waalaikumsalam warahmatullahi. So jadi thank you Kai kerana hadir. Jadi kalau ada yang nanti cakap bunda nak tahu pasal wujud bla 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 bla, bunda tak nak share lagi lah ya. Sebab saya lagi suka bercerita tentang lain-lain. Tapi kalau ini untuk special segmen ni okey lah. So siapa-siapa sahaja yang korang dengar suara bondia double tak? Because I can hear that my voice double, macam ada echo. Wah ya, 1 2 1 tutush tutu. 1 2. Voice is good and clear, is it? Okay pula our side benda. Oh ya ke? Because I can't hear like double voices like that. I felt macam irritated lah benda. 1 2 studio. Tapi tak tahulah korang dengar sedap tak? Bunda puji diri sendiri ni, tapi memang sedap lah suara. Jebat ini anak. Kan ngapuk dia. Suara siapa macam anak? Tak, yelah mak dia kan. Dia tak iya juga, takkan suara orang lain kan. Okay, kejap kita buka lagi ni. Kita tenanglah dulu, korang tanya soalan dulu. Sekejap lagi kita mula. Okay, so kita hari ni I ada 2 cerita. Cerita dia panjang, dia bukan 2 cerita sebenarnya wujud ni. Cerita dia panjang, kita tengok mood dia macam mana. Kalau korang bagus, boleh bantu-bantu tas, tapping screen pun bagus. Dia macam testing 1 2 testing. Shh. Ada dengar reverb tak? Just start pula. Sorry, cuba testing 1 2. Kenapa tak boleh, tak ada ini? Dengar betul lah Mat? Testing lagi. Macam perempuan Arab. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Hayyu Ya Hayyu Ya Hayyu Ya
Qayyum, Ya Qayyum. Allah. Allah, Allah. Sedap pula suara ni. Allah. Kira. Nyampah pula. La ilaha illallah, La ilaha illallah. Sedap pula. la ilaha illallah, Macam mau jakun aku. la ilaha illallah. Subhanallah, Subhanallah. Alhamdulillah. Sedap pula. alhamdulillah. Ya Rahman, Ya Rahman. syaralhu. Dah. Macam sedap dah pula suara. Ya Rahman. Ui. Dah. Orang menyampah ni. Kan? Tapi macam sedap dah lagu Arab ni. Ya Rahman. Hasbi Allah, Hasbi Allah. hasbi Allah, Hasbi Allah. hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Okey dah cukup. Kau ni dah kenapa? Okey dah. Oh dah nak orang marah. Kau ni kacik. Kacik ni kan. Dah cukup kacik. Sudah. Orang marah. Orang nak dengar cerita momok kau kat sini. Alamak. Okey. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi taala. Kembali kepada Allah, jiwa saya kembali. Okey, tapi macam sedap gitu kan. Kan? Nanti satu hari maybe kita ada sesi berzikir ramai-ramai kan. Boleh juga kan. Tajuk zikir apa? Ya Hayyu Ya Qayyum. Itu zikir dia. Okey. Allah, Okey. So saya tak boleh lah. Saya dengar saya nak ikut masalahnya. Okey. Allah, Okey, kita tukar. Tak boleh. Saya terdengar nanti saya terikut. Saya tengah dalam mood nak berzikir daripada tadi. So kita dengar lain. Okey, kita dengar lagu, dengar bunyi momok. Kita start bunyi momok. Okey. Tajuk zikir apa? Luqman, Ya Hayyu Ya Qayyum. Tu zikir dia. Assalamualaikum warahmatullahi. Kepada sahabat-sahabat, terima kasih kerana datang ke dimensi Buddha. Kita akan mula bercerita. Kita ada Habibah. Kemarin siapa yang hilang? Akura ke Kak Cik? Tak tahulah Habibah. Kemarin kita entah. I cari dia cari I. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Memang bagus zikir tu. Tapi bukan Ida. Kalau you tanya I, tajuk dia Ya Hayyu Ya Qayyum. Itu. Tu tajuk dia. Okey, memang dia ada sebut hasbunallah wa ni'mal wakil. Memang dia ada sebut situ. Tapi kalau you nak cari dekat YT, Ya Hayyu Ya Qayyum. Okey. Okey. So sekarang ni kita nak so boleh apa tu siapa nama tadi tu Habibah. So saya nak bermula bercerita dulu. Kita akan bercerita tentang barungan. Kita kasih habis barungan dulu. Ahmad Tukang Jahit. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa ni? Mikey. Yeay.
Terima kasih Mikey. Okay guys, boleh bantu-bantu bunda dengan tas bunda di atas supaya bunda bersemangat untuk bercerita. Okay, korang tapping-tapping. Tapi tapping-tapping tak best lah. Bunda nak tunggu dulu lah. Kasih bunda 50 tapping. 50,000 dulu lah. Gatal lah pula aku punya pipi ni. Biar aku gauk sekejap. Korang pergi tapping-tapping sampai 30. Ramai-ramai jom. Baru bunda bermula tak bersemangat aku tau. Semangat kan bunda, semangat ni nak bercerita ni. Senang ni nak mencari legenda-legenda barongan ni. Hari ni kita akan berbual pasal legenda yang bunda akan kongsikan, iaitu yang berjudul Barongan. Tu dia, Saka dah bercakap dah. Okay, so kita akan kongsikan iaitu cerita barongan. Okay, tetapi sebentar nanti selepas kita dah buat legenda, okay, barulah kita bercerita tentang wujud. Jadi jangan ke mana-mana. Back story tentang wujud ni sangat-sangat orang kata tu interesting kalau korang yang dah pernah join wujud bonda live bonda minggu lepas, korang mesti dah dengar kan cerita tentang tabung mayat tu. So ini sambungan dia guys. Okay, sambungan dia. Tapi kita akan bercerita pasal legenda dulu. Nurhazia, terima kasih atas teddy bear-nya. Cik, boleh tanya something tentang mimpi? Tentang mimpi? Okey, boleh. You nak tanya tentang mimpi, boleh. You nak tanya sekarang ke atau selepas kita bercerita? You nak macam mana? Mimpi ular tu macam mana? Mimpi ular macam mana? Macam mana cerita dia? Ular tu belit you ke? Ular tu patuk you ke? Ular tu senyum kat you? Ular datang serang saya. Ular datang serang? Macam mana mimpi dia? Cuba ceritakan sikit. Okey, ceritalah sikit dia serang macam mana. Iya ni aku. Tapi saya nak balik. Okey. Sebentar. Okey. Kalau mengikut tafsir mimpi lah, Bunda tak pandai sangat tapi Bunda boleh cuba. Okey. Ular tu ada bermacam-macam istilah simbolik. Okey, kita dengar, kena ingat tau simbolik. Nanti ada pula yang cakap macam-macam menghukum pula kita ni kan. Simbolik dia, you yourself at the moment ada terasa terancam, okey, atau you terasa tertekan, merasakan diri macam tak selamat, atau you ada konflik, okey, konflik, atau dengan ada musuh ke, something like that. Okay, so you mempunyai dalam keadaan juga ada simbolik mengatakan yang ular ni simbolik ketakutan. Okay, ketakutan, yang masalah yang belum diselesaikan. So itu yang Bunda boleh kongsikan
kalau mimpi pasal ular ni, simbolik dia. Tapi di sini ular tu dia menyerang tapi dia tak dapat serang you kan. So itu konflik yang simbolik yang bunda boleh share dekat you. So siapa tadi yang bertanya tu? Siapa nama dia? Ida. So Ida, you ada Ida, you dalam keadaan ketakutan dengan atau ada konflik, ada musuh, atau you ada terasa diri terancam dengan seseorang ke apa-apa atau dengan keadaan. Dia jadi boleh mendapat. Saya pernah tanya ada kebetulan. Saya pernah tanya ada kebetulan, tak faham lah. Apa maksud you pernah tanya ada yang kebetulan? Saya tak faham. So apa yang you boleh buat bila mimpi-mimpi macam gini, banyakkan membaca auzubillahi minasyaitonirrajim. Okay? Ada nak hancurkan rumah tangga kami. Okay. Alright. So itu yang simbolik lah kalau mimpi ular ni. So you banyakkan beristighfar, okay, banyakkan solat waktu malam, waktu pagi-pagi, okay. Dan selalu kalau mimpi-mimpi ni you boleh buat meludah kecil orang kata, tapi kalau you mimpi lagi lah you meludah kecil ni, ini Rasulullah ni sunnah Rasulullah, di mana you meludah kecil ke kiri, bahagian kiri 3 kali, tapi jangan sampai keluar elio semua, syarat sahaja. Okay. Jadi dan sebaiknya benda buruk ni kita tak boleh nak bercerita. Kalau kita mimpi-mimpi buruk-buruk ni, kita tak perlu bercerita dengan orang, okay, tentang cerita. Dia akan menimbulkan, orang kata tu, kebimbangan. So you dah tahu, you simpan, tak boleh nak bercerita dengan keluarga, dia akan mendatangkan kebimbangan. Okay. So banyakkan berdoa, minta Allah berikan perlindungan. Okay. Banyakkan Allah berikan you perlindungan. Okay. Semoga jika ada memang benar, jika benar simbolik itu mengatakan ada yang nak menghancurkan ke apa ke atau niat yang tidak baik, banyakkan baca zikir dalam hati, okey. Banyakkan istighfar, okey, banyakkan minta Allah bantu, banyak berdoa lah. Itulah jelas jawapan saya. Saya bukan ustazah untuk saya nak menekan atau mengalihkan ke subjek. Ini nanti ada orang kata saya pandai-pandai pula. Jadi kita tak nak pandai-pandai. Okey. Dia tentang doa, tentang ini semua, setakat nasihat sebagai seorang ibu, yes, saya boleh. Tapi kalau nak menasihat sebagai seorang guru, saya bukan ustazah ke, saya bukan. So maybe doa-doa ni you boleh minta pada, kalau you ada ustazah atau ada ustaz-ustaz dekat sana, you boleh minta bantu carikan doa-doa yang sesuai, zikir-zikir yang sesuai untuk you. Okay. No, you pernah kena ganggu lah. Mungkin you seek pergi ke ruqyah. Okey. Kalau mimpi ular sawa berlingkar di atas katil sedang memerhatikan, sama sahaja. Anything to do with mimpi ular. Okey, dia ada kena-mengena dengan diri you sendiri. Kadang-kadang kat luar, benda-benda kat luar macam tu. Simbolik dia sama saja. Kalau ada mimpi ular tu selalunya bersimbolik seperti macam tadilah bunda terangkan, okey, you terasa terancam, okey, atau you tertekan dalaman you macam itu, atau you ada konflik, okey, konflik dengan orang macam tu, atau you ada pergaduhan, permusuhan macam itulah. Jadi itu sajalah. Kadang-kadang
ketakutan you sendiri. Okay, yang belum selesai. Macam tu. Okay, tapi insyaAllah lah tak ada apa-apa. Okay, kita jangan fikir banyak-banyak pasal benda-benda macam gini. Banyakkan apa orang kata tu, doa yang baik-baik je dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. So kita akan bermula dengan cerita. Kita akan bermula dengan cerita sekejap. Okay, kejap. Let me thinking. There. Barongan. Ni kita macam mana nak start Belum sampai 50 ni. Angkat tapping 50 dulu guys. Korang tapping jom 50 guys. Lepas tu nak start barongan. Kita tengok alamak belum sampai 50. Come on guys, kita tap ramai-ramai. Help me to tapping 50k 50k. Come on guys. Okay, momentum tu nak kena sentiasa ada. Thank you Kak Cik, no problem. Okay, come on. Let's go, baby. 50, come on. Okay, so kita punya tas ada jalan tak? Tas kita ada jalan. Okay, jom jalan-jalankan tas tu. Kau semangat sikit korang. Okay, bersemangat misi-misi kita. Okay. I tunggu 50. So now we are 31. Kita ada dekat 31. Kak, belalang coklat masuk rumah tu kokot. Tak ada apa-apa. Kalau setakat belalang tu semua biasa. Lagi-lagi kalau kat Malaysia tu kan, kalau duduk rumah dekat bawah kan, dia kalau naik tu biasa je. Kita kat Singapura ni pun kadang-kadang kupu-kupu, serangga masuk kan. So don't think too much. Okay, let me say something regarding about benda-benda macam ni. Okay, pertama, kalau orang nak mensihir kita, okay, bukan satu perkara yang mudah. Orang yang nak sihir kita ni, dia bukan perkara satu yang mudah. Dan yang nak buat sihir tu pun bukan sesuatu yang mudah. Mereka nak buat tu pun diorang akan terfikir 2-3 kali sebab mereka tahu akibat-akibatnya. Okay, dan untuk nak sihirkan seseorang, dia mengguna duit yang amat banyak. Okay, bukan setakat ikhlas. Bukan setakat ikhlas. Tapi yang sihir ni, dia mesti ada banyak pantang larang dia akan banyak ada permintaan. It's not something yang mudah nak lakukan, melainkan seseorang tu memang betul-betul dah tertekan, sangat-sangat tertekan, dan jiwanya tu sudah diselubungi dengan energi negatif yang tidak terus merasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, dah tertutup dengan penuh kehitaman. Barulah orang-orang ni akan buat sesuatu macam tu. Tetapi kalau orang tu masih beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, masih orang kata tu sedikit sebanyak merasa sangat-sangat takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas hukuman jika kita melanggar apa orang kata tu membatasi apa tu draw dan line lah, barisan tu, pasti kita sendiri tidak akan lakukan, sebab kita takut. Jahat sekali manusia pun. Janganlah kita orang kata tu merasa diri kita ni lebih orang kata tu lebih besar atau lebih kuat, lebih berkuasa. Itu jawapan dia. Okay, lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, jangan. Jahat-jahat sekalipun nak kita dengan manusia, kita pasti nak ada sedikit sebanyak setitik insan. Kalau tidak ada kat situ, tak ada setitik perasaan insan,
Jadilah kurang sunstone. Okay, tak nak jadi insan, jadi sunstone. Okay, salam tadi macam terperasan ada benda kat belakang sis. Probably my imagination agaknya, sorry. It's okay, kalau ada pun my friend. So no problem, insyaAllah. Kat rumah sini banyak zikir-zikir, suka sangat zikir-zikir dan selalu bakar-bakar bau-bau yang wangi-wangian. Okay, so insyaAllah tidak ada apa-apa. Kalau bilik yang lagi satu tu dulu ya, tapi ini bilik baru, studio baru, so should be okay. Assalamualaikum moderator dan semua. Okay, alright, here we go. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mula dah 50. Belum 50, cepatlah. Bunda dah tak sabar ni nak bercerita. Bohor Kak Cik? Ya. Bohor. Memang sentiasa bilik kat luar semua bohor je. Satu hari mesti bakar 2-3 kali. Okay. Korang cepatlah korang. Bunda dah nak cerita, dah tak sabar. Lagu sampai dah habis main lagi. Macam mana ni? Come on. Ramai-ramai. 50. Come on everybody. Cerita pasal Tuari Islam. Yes, Kenzo. Kita akan, tapi sekarang ni belum lagi Kenzo. Sekarang ni kita cerita pasal barongan dulu. Pasal setiap rancangan ni kita akan adakan agenda. Okay, sedikit sebanyak kita kongsilah sikit cerita kisah-kisah yang kadang korang, kita pun dah bercakap pelanggar tapi tak tahu asal usul, pontianak tapi tak tahu asal usul kan. So kita kenalah kongsi-kongsi, jadi sedikit sebanyak tahulah asal usul sikit, di mana samakah asal usul ini is cerita rakyat. Okey, jadi tepat tu susahlah, hanya Allah Subhanahu Taala saja yang tahu. Okey, so tajuk hari ini adalah barongan. Lagi sikit aku nak cakap rombongan. Okey, barongan. So selepas cerita barongan ni nanti kita sama-sama kongsi. Okey, barulah kita akan bercerita tentang sambungan wujud punya backstory. Okay, behind the scene orang panggil wujud behind the scene. So kemarin bercerita tu, ini sambungannya nanti. Tapi tu nanti kita kasih satu ni dulu. Alright, sebab bunda bersama dengan korang sampai pukul berapa? Pukul 12 kan selalunya. Alright, bismillah. Kita baca barongan dulu, okay? I dah sediakan tulisan I kat sini, so saya akan baca. Jadi kalau kita tengok muka bunda bendongak sikit tu, bunda tengok baca, okay? Right, barongan. Belum lagi, baru dah bersemangat ni. Cepatlah 50. Lagi 6,000 je tu. Cepat guys, come on, ramai. 6,000 lagi. 5,000. Lagi 5,000. Masuk 50. Cepat. Come on everyone. Semua yang ada kat sini, kita ada berapa puluh orang kat sini. Jom. Bantu tapping. Okey, come on. Lagi 4,000. 50,000 ke? Kita sambung. Kita teruskan. Okey, come on guys. Tapping. Lagi 4,000 je. 3,000 lagi. 3,000 lagi. 3,000. 3,000. Come on. Kita nak bercerita-cerita, dah tak sabar ni kan. Come on guys. Bunda dah bersemangat ni. Nampak gatal pula kepala aku ni. Bunda tak sabar ni, tak sabar. Come on. 2,000 lagi. Come on everyone. Yes, bunda dah nampak dah tu. Love tu dah naik dah. Ya, bunda dah nampak dah semua love. Cepat guys. 1,000 lagi. Cepat. Okay, here we go. Barongan. Pada zaman dahulu kala, seorang pemuda bernama Wira lahir dari api harapan para orang tua. Wira bukanlah orang biasa-biasa. Dia mempunyai hati yang lembut,
tetapi tekad sekeras batu. Malam-malam, angin membawa bisik-bisik. Roh yang menunggu masa untuk berbicara. Pada satu senja, payah dan di kampung itu bernafas seperti makhluk hidup. Airnya tenang, tetapi ada kilauan emas di kedalaman yang kelihatan seperti pintu menuju dunia lain. Dari dalam air muncul barung, makhluk bersaiz raksasa dengan bulu emas berkilauan. Matanya seolah-olah dalam lautan bersolah, okey. Dan ekor yang memancar seperti sinar bintang menyala, okey. Barung bukan raksasa yang menakutkan. Barung bukan raksasa menakutkan. Dia adalah penjaga keseimbangan antara dua dunia. Dunia manusia dan juga dunia roh yang tidak tidur, katanya. Barung berucap dengan suara yang lembut namun tegas. Kebaikan dan kejahatan sentiasa bertentangan, tetapi keseimbangan datang kepada mereka yang berani menegakkan kebenaran. Itulah pesan utama. Tiada jalan mudah untuk menjadi dunia ini. Kita perlu berani memilih kebenaran dan menjaga kasih sayang kepada alam. Barongan memilih Wira sebagai pengantaraan antara kampung dan juga roh alam. Tugas Wira bukan sekadar bercakap dengan roh. Dia perlu mengajar penduduk kampung untuk hormat bumi, menjaga rahsia paya dan hidup dalam harmoni dengan sesama insan. Setiap senja, barung turun dari langit dan menari atas paya. Tarian itu memancarkan cahaya emas yang membingkai langit senja, menenangkan semua jiwa yang gelisah dan mengingatkan manusia untuk menghormati ibu bapa, alam dan sesama makhluk. Berkembang apabila roh-roh lama berkongsi cerita tentang zaman-zaman dahulu kala. Barung tidak hanya pelindung, dia juga penjaga rahsia alam yang meminta pengorbanan. Mereka yang tamak atau sombong akan kehilangan arah, dan barung akan muncul untuk mengingatkan bahawa kuasa tanpa kebenaran merobek keseimbangan. Wira akhirnya memahami bahawa tugasnya bukan untuk memamerkan kuasa, tetapi untuk menjaga kedamaian melalui keadilan dengan kasih sayang. Dia menjalankan upacara, dia mengumpulkan penduduk kampung dalam doa dan juga tarian dan nyanyian yang menguatkan semangat komunitas. Dari pertemuan itulah legenda barung tumbuh menjadi kisah yang diceritakan turun-temurun sebagai peringatan bahawa alam hidup dan kita semua mempunyai tugas untuk menjaga keseimbangan antara kita. Bermaknanya barung ni seolah-olah macam mendatangkan orang kata tu kesimpulan lah, kehadiran simbolik dia lah. Okey, kadang-kadang you nampak barungan tu macam satu simbolik, iaitu simboliknya adalah sekejap mana dah, lama sekejap guys, mana ni,
antara kebaikan dan kejahatan. Itulah you nampak barungan tu. So barungan ni bagi kita, kalau kita tengok barungan barungan tu adalah simbolik, guys. Adalah satu simbolik keseimbangan antara kebaikan dan juga kejahatan. Ini cerita rakyat lah, cerita tentang barungan tu. Jadi kita bukanlah barungan tu hantu ke apa ke, bukan. Mak kau nenek kau goyang, sorry. Tapi dia adalah satu simbolik. Jadi kalau you nampak diorang menari itu kan, gitu kan. So adalah satu simbolik, okey, iaitu tugas menjaga keseimbangan, okey, iaitu antara kebaikan dan juga kejahatan. Dan harus adalah simbolik juga tentang alam ni. Kita sebagai manusia harus berjaga, menjaga bumi ni, macam tu. So itulah barungan. Jadi kadang-kadang orang-orang tak tahu kan, aku nak jadi barungan, aku nak jadi ni. Bukan, barungan tu adalah simbolik. So kita kat sini tahulah. So next time kalau orang bercakap pasal barungan, you know barungan itu adalah satu simbolik kejahatan dan juga kebaikan, dan dia adalah simbolik keseimbangan. Okay, so banyak. Jadi kat sini kita dapatlah belajar, barungan tu rupanya simbolik. Okay, alright. Sekarang ni kita bolehlah membuka soalan-soalan sebelum kita terus pergi ke wujud. Okey, ada apa-apa soalan sebelum Bonda menerusi ke wujud? Ada apa-apa? Kalau tak ada soalan apa-apa, kalau tidak kita akan terus pergi ke, orang kata tu alamak aku naik bergoyang, kita akan terus pergi ke lain. Kita akan pergi ke wujud. So barungan ni dia sebenarnya apa? Adalah satu simbolik sahaja. Simbolik keseimbangan antara kejahatan dan kebaikan, dan simbolik menyuruh kita menjaga bumi. Macam tu. Okey, menjaga alam lah katanya. Jangan motorkan. Okey, manusia dengan manusia harus baik. Kena ingatlah, ni kan zaman-zaman dulu kan diorang mempunyai simbolik. Kita berbual pasal kita punya nenek moyang kita. Zaman-zaman satu ketika dahulu kuno. Macam itu. Okey. Jadi itulah cerita dia. At least sedikit kita faham. Taklah kita terus nampak barungan, dah pening kepala, barungan ni apa? Wah, kuno-kuno barungan ni makhluk. Tapi dia bukan. Okay? Dia adalah simbolik sahaja. Okey, kalau kita dah tak ada lagi cerita, tak ada soalan-soalan lagi, kita akan bermula dengan cerita wujud kita. Siapa ingat cerita wujud kita yang baru lepas? Siapa ingat? Kalau ingat tekan 1. Kenapa tekan 1? Cuma 1-2 orang aja, mana yang lainnya? Ya, sangat bahaya. Tapi satu pengalaman lah. Bagi diri Bonda adalah satu pengalaman.
sebagai producer dan director wujud ni, mestilah kita nak adakan pengalaman-pengalaman macam gini kan, baru kita tahu cerita apa yang boleh, apa yang tak boleh. Kalau tidak, semua main lagau. Betul tak? Ya, betul. Bonda sebenarnya kalau buat wujud ni, budak-budak memang tak boleh semua tidur. Mesti nak ada 2 orang atau 3 orang jaga. Tapi selalunya bonda pun terikut jaga. Because like I said lah, I'm very protective. I'm a protective person. I'm a very responsibility I ni lain daripada yang lain. Even TAC junior pun tahu macam mana bonda ni. Okay. Ya, betul. Dia kalau especially kita tak tahu permainan tu baru, permainan yang baru, kita memang tak tahu apa akan terjadi kan. So the best thing is not to sleep. It's not to sleep. Silakan. Okay, kita akan buka zikir dan kita jatuhkan untuk kita siapa-siapa saja yang nak bertanya, sisi bertanya. Beza. Kalau ikut balik takut juga. Ya, memang ikut balik. Masih ingat tabu pocong apa beza Pontianak dan Langsui? Memang beza pun Habibah. Satu spesies yang berbeza. Ya, dia tidak sama. Nanti kita bawa ke legenda diorang. Ya. Seram. Korang imagine, korang yang dengar seram. Kita ni TAC nak melalui ni benda-benda macam ni. Cik pasal hari 6 tu apa jadi? Hari 6 maksud you Friday kan? Koko tak tahu Koko, I dengan Syah sibuk kita spray minyak nyamuk. Okay, kat kaki-kaki tu besar minyak nyamuknya Syah, ni tinggal sikit aja. So dia sibuk menyangkung spray, bonda pun sibuk menyangkung spray. Lepas tu bonda pun cubalah nak tolong dia spray sebab semut banyak sangat guys. Sama sibuk macam itu. Kita pusing ni tengok Akura dah tak ada. Tu yang kita sibuk mencari dia berkeliling. Yang geramnya tu pula boleh tak ada line. Handphone kita tak ada line guys. Sampailah terlari sana terlari sini kejarkan line. Sebab kalau dapat line, dapat juga kita contact dia, tengok dia kat mana kan, sebab dia bikin live. Itu yang terjadi guys. Lepas tu kita cari pusing, patah balik kat situ, macam patah balik kat situ, kita jalan mana ni? Itulah yang terus kita naik tu, dapat reception tu, naik aja, sekejap lagi kita jalan lagi baru kita ternampak jalan keluar. Kita terus keluar, tinggalkan kawasan tu jauh, kita terus tunggu dekat bawah blok sudah cakap. Dan nak cakap dengan Akura, suruh dia keluar. Kedua-duanya seram ya Mat. Sekejap benda yang mana lagi seram, Ponti ke Langsui? Dia bukan pasal seram. Okay, makhluk ni mempunyai sifat. Dia punya sifat. Kalau dua-duanya ada sifat-sifat nakal. Okay, dua-dua ada sifat-sifat nakal. Nantilah, InsyaAllah, mana tahu next week ke kita boleh bercerita tentang Ponti anak ke apa ke kan. So insyaAllah nanti kita tengoklah legend apa yang kita boleh kongsikan. So macam mana, suka tak
Kalau suka, insyaAllah minggu depan Bunda akan kongsikan lagi cerita belakang takbir. Ada few belakang takbir cerita. So kalau suka, jom cepat. Batu-batu Bunda tas. Teruskan dengan tas kita. Saya kalau boleh tak nak nampak Bunda kedua-dua. Saya pun tak nak. Bunda boleh tanya kawan saya didatangi jemaah sosok macam Cik Pon, basah kuyup nak tikam. Betul-betul ke atau mimpi? Ida. Betul-betul ke atau mimpi? Kan pasal benda-benda macam gini dia bukan boleh datang suka-suka nak bunuh manusia, tak boleh. Tak macam itu pun. Dia tak akan macam itu, melainkan dia ada bertuan. Bermaknanya diberi arahan kepada seseorang. Makhluk-makhluk ni bukan suka-suka nak macam tu. Suka-suka orang kata tu kena attack lah. Macam wujud ni kan lain. Sebab wujud ni kan kita dah panggil dia turun. Macam tu. Okay. So tak ada kot, insyaAllah tak ada apa-apa. Okay. Melainkan macam saya cakap tadi tu, ada yang menyuruh tu dia lain lah kan. Sama ada sekiranya ternampak pohon emas. Apa maksudnya Bunda? Pohon emas you nampak nyata ke mimpi? Joy yang menarik saya adalah tabu pocongan. Pokok emas nyata tapi dah lama lah. Dah lama nanti Bunda try tengok, selidik. Okay, pokok-pokok emas. So far Bunda tak pernah ada pengalaman nampak pokok emas. Yang katakan nampak pokok emas, pokok jumpa emas pun tak dapat. Okay, nanti Bunda cuba selidik apa maksudnya. Dia terjaga benda tu masih ada. I think dia nak kena bercerita dengan you lebih lengkap. Adalah cerita yang dia tak bilang tu. Okay, adalah cerita-cerita rahsia yang tak dibilang, tak kasih tahu, atau dia sendiri memang tak tahu pun. Tapi benda-benda gini bukan suka-suka datang. Orang kata tu suka-suka nak bahayakan diri kita. Tak. Money plant I pernah nampak. Kenapa kadang-kadang kita boleh nampak benda-benda ni? Okay, this is a good question. From what I see, kadang-kadang kita boleh nampak lihat, kadang-kadang kita tak nampak lihat. Okay, of course. Kita jangan lari. Pertama sekali kita kena ingatlah, atas izin Allah, maka kita dapat melihat rahsia-rahsia dia. Okay, yang orang lain tak dapat. Tu adalah atas izin Allah. Dan mungkin ada asbab-asbabnya juga. Kadang-kadang bila Allah tu berikan kita lihat, kadang-kadang dia selitkan dengan hidayah, kadang-kadang dia akan selitkan dengan kefahaman, kadang-kadang dia akan selitkan dengan ujian. Okay. Dan kadang-kadang juga bila kita ni boleh lihat, okay, kita ni boleh lihat, dibenarkan untuk melihat. Okay. Apa ni? Sorry. Zoom ada melintas dekat kepala otak ni. So kadang-kadangnya bila Allah tu berikan kita kita boleh dapat melihat, kalau kita berbual pasal saintifiknya, di atas asbab-asbab energi kita. Kalau kita berbual pasal spiritual, okay, kalau kita berbual pasal spiritual, energi kita tengah low, energi kita tak balance, dia low. So bila energi kita terlalu rendah,
okey, terlalu rendah untuk kita because kita memang tak stable. You faham tak? The mind not stable. Bila kita punya jiwa sedang energi rendah, jiwa kita diganggu. Okay? Selalunya jiwa ni yang terganggu buat energi kita rendah. Di situlah nanti akan terbuka, terlihat benda-benda ni. Itu sebab bisikan-bisikan ini boleh datang ketika seseorang itu berada dalam keadaan depression, di mana energi positif dia tu sangat-sangat rendah, yang negatif telah menyelubungi dia. Itu sebab you boleh nampak kenapa bila orang yang mempunyai energi negatif yang telah menyelubungi dia ni boleh membuat sesuatu perkara yang kalau kita ni sejenis yang akal kita ni apa orang kata tu sedar, dalam kesedaran kita tak akan buat perkara tu. Contoh boleh diving masuk air tu, boleh naik tingkat, okey, lepas tu toing, macam gitu. You faham tak? Okey, dan boleh orang kata tu mengambil tugas Tuhan. Okey, mengambil tugas Tuhan macam macam mana sebut entiti, susah sikit. Orang kata tu nyawa. Okey, sebab bukan jiwa dia kosong, salah. Bukan jiwa dia kosong. Okay. Disebabkan jiwa dia tu, jiwa dia ni lebih kepada the negative side. So dia ni dah open up, okay, open up untuk the negative to control jiwa dia. Okay. Jiwa dia tak akan kosong, tetapi the negative dah selubut. Dan menyelubungi jiwa dia tu. Sebab tu jiwa dia menjadi hitam. They call it the black. Betul tak? Jiwa dia hitam. Jiwa hitam. Itu yang dia boleh buat benda perkara-perkara ni yang sangat luar biasa. Dan dia boleh dengar suara-suara. Kiranya tak bagus ya kalau boleh nampak. Ya. Sebenarnya kalau boleh nampak, kadang-kadang nampak, kadang-kadang tak nampak. Kalau boleh tak mahulah. Siapa nak nampak? Kita kalau boleh tak nak. Okay? Tetapi kalau you memang sejenis yang tak pernah nampak, tiba-tiba ternampak, itu because of your energy is imbalance. Okay? You punya energy imbalance. Tapi memang you ni memang daripada kecil dah nampak dah. Sejenis yang nampak. Memang nampak. Okay? Itu bermaknanya you dah know how to switch on and off. Okay? Boleh nampak. Memang berat dah terbuka dah. Toing, switch you. Switch you tu dah terbuka, faham? Macam gitu. Tapi you kalau memang sejenis yang tidak boleh nampak, tiba-tiba terbuka, dah berumur, tiba-tiba terbuka, macam gitu. Tu different lah, because maybe you was low down macam itu. Kak Cik dah membaca kita. Apa tu? Kak Cik dah membaca kita tu apa maksudnya? Tak faham saya. Saya tak boleh buat apa-apa ya bunda. Boleh. Salah satu benda yang you mengiyakan. You mentidakkan yang mengiya. Maksudnya tu, kalau you nampak, you kena just give an alasan. Itu yang lampu tu. Macam tu. Lama-lama, dia akan hilang sendiri. You kalau cakap ternampak, pocong tu. Dia akan stay. Tapi kalau macam you nampak, tiang lampu. You kena always switch. Kasih alasan macam tu. Yang dah boleh nampak dari kecil, ya. Dia lalu je bunda. Ya, kadang-kadang tu biasalah. Itu biasa. Sebab kita pun memang kalau setakat lalu macam itu, okey. Maksud I cakap tiba-tiba, yang I cakap ni tiba-tiba tak nampak, tiba-tiba dah mata dah start boleh nampak sana, boleh nampak situ, boleh nampak situ. Itu lain. Itu tak stable tu. Okay, you punya energy negatif too much really. Okay, tapi kalau macam terimbas sana, terimbas sini, itu consider kadang-kadang bila kita dalam keadaan penat, kan? So bila kita dalam keadaan penat tu, kita stay between tired and awake, resting and awake.
Bila dalam keadaan resting, niat awake dia panggil dua alam. Mind kita ni dua alam. Resting and awake. Macam tu. Tu bila time-time resting and awake ni kadang-kadang boleh terlihat. Faham tak? Benda cakap tu. Resting and awake. Biar terpenat kan? Terpenat. Mak tadi dah kena benda. Oh ya ke? Mak kena apa? Nanti bolehlah bercerita. Faham tu benda. Nanti dengar perempuan menangis, tu biasa. Tapi kita kalau macam mana pun kita kena ingat lah guys. Okay, because kita ni sharing, kita sharing dunia kan, dunia yang sama. Kita sharing dunia yang sama. Boleh ditutup ke hijab? Hijab tak boleh dibuka, hijab pun tak boleh ditutup. I tak pernah dengar hijab buka, hijab tutup. Itu semua atas doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. And make yourself happy, stay positive, insya-Allah dia akan tertutup sendiri. Kalau ada orang cakap, oh saya boleh tutupkan hijabnya, saya boleh bukakan hijabnya, Allahu a'lam bissawab, saya dalam line ni begitu lama, belum jumpa. Semuanya memang atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Keep positive. Always look for positive things. Jauhkan negatif ni, insya-Allah. Masa kecil yang burung hantu tu maknanya benda tu tanda dah datang lah, ya ke? Okey, kalau burung hantu yang macam gitu, kalau burung hantu seekor saja, you pergi jalan-jalan, explore, gitu biasa. Tapi kalau dia 2 ekor macam itu, dia datang sekali 2 ekor, lepas tu dia bercakap-cakap, that is something yang unusual. Things yang unusual. So selalunya, from what I can say, I have done tabu ni begitu banyak. Okay, you boleh tengok sini dekat DVD ada berapa peserta dah try tabu mayat ni kan. So from what I can see, okay, dia macam menunjuk jalan pada pihak sebelah sana. Dia macam detektif. Macam dia datang, dia tengok, oh sini ada manusia, sini ada orang. Nanti dia akan cakap, so maybe dia akan cakap, jangan lalu sini ada manusia. Macam itu. Maybe lah, maybe. Because I perasan macam tu. Tadi kakak saya cerita kat tampilnya, bus stop. Nak duduk kat okey. Oh, 2 ekor bunyi burung hantu yang pelik lah. Ya, betul. Kalau yes, informers, yes kan, so correct, informers as the words. Sudah jadi informer. Informer, okay, jangan datang kat sini, manusia, lalu tempat lain. So diorang pun kalau tak nak tunjuk diri diorang kat kita pun, rahsia kan. Ya, so diorang tak nak lah tunjuk. Tapi kalau dah tertunjuk, kan, apa nak jadi, apa nak buat, dia orang tertunjuk, kita pula tertengok, kan. So kita fikirkanlah kenapa Allah Ta'ala izinkan kita nampak. Pasti ada hidayahnya, pasti ada benda yang sesuatu yang terjadi pada kita. Tak kisahlah dia baik ke, dia buruk ke, dalam segi apa sekalipun, kalau kita cuba teliti dan analyse why, okay, tengok kekurangan kita, okay, pasti kita akan dapat tahu, oh, okay, aku dapat pelajaran ni. Okay, mungkin aku seorang yang tak percaya sangat tentang benda-benda ni, so Allah Ta'ala tunjukkan aku bahawa sebenarnya wujud. Okay, atau aku ni seorang yang penakut, so Allah nak kasi aku rasa kat sini kat mana iman aku, atau aku ni memang sebenarnya beriman kepada Allah Subhanahu Taala, tapi bila Allah Ta'ala hantar 1 ekor ni, goyang juga iman aku, mana keyakinan aku dengan Allah Subhanahu Taala tu goyang. Kena tengok kat situ apa yang sebenarnya Allah Subhanahu Taala ni, Allah izinkan sesuatu tu, pasti ada asbab-asbab. Tak adanya suka-suka lah dalam dunia ni kasih kat kita. Celik pada waktu malam, sebab tu dia tahu dulu kalau benda nak datang. Yes, ya, betul benda. So janganlah kita cakap, oh ni tak ada lah, jangan poyo sangat kan. Yang tak tahu kisah-kisah ni semua ni kan, jangan terlalu poyo sangat. Ada juga saya tengok-tengok kadang orang podcast sana, podcast sini, atau orang bercakap sini, bercakap poyo-poyo sangat kan. Tak usah nak poyo sangat dalam dunia ni. Apa yang kelebihan aku,
Apa kelebihan daripada kau mungkin aku tak ada. Kekurangan kau pun aku tak ada. Begitu juga dengan diri aku. Kekurangan aku pun mungkin kau tak ada. Kelebihan aku pun aku tak ada. Tetapi kelebihan kau, kelebihan aku, semuanya milik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Engkau dan aku tak ada benda. Itu dia. Okay? Jadi jangan puyuh sangat. Kadang-kadang tengok banyak puyuh. Manusia ni banyak sangat puyuh. Macam serba-serbi semua dah tahu. Seolah-olah macam dah sign record. Mati confirm masuk syurga. Kan? Macam dia pula pandai menimbang. Jangan kita timbang. Saya kalau takut memang saya lari kalau tak sedap hati. Betul tak? Tapi kalau kita hidup ni memang kita nak belajar. Kita hidup ni memang kita nak ambil tahu. That's something good. Something good. Ambil tahu bukan ambil kepo. Kepo lain tau. Nak ambil tahu hal rumah tangga orang. Nak ambil tahu pasal keluarga orang. Nak ambil tahu orang punya career. So itu kepo nama dia. Ambil tahu ilmu. Ilmu tu besar. Ilmu agama ada. Ilmu spiritual ada. Okay. Ilmu diri, membetulkan diri ada. Kan? Tapi kalau nak ambil tahu semua kepo sangat, nak tahu orang ni dia dengan anak dia gaduh dulu. Apa sebab sebab dia garang ke? Kan? Itu kepo nama dia. Aku pun tak tanya kau dengan mak kau, dengan bapak kau, dengan adik kau, dengan kakak kau pun siapa. Betul tak kan? Banyak sangat manusia kepo. Aku pun tak boleh benda-benda di sini. Ilmu membawang. Bawang tu sedap dimakan. Kan? Datang pula seekor. Dia begitu kau, dia begini. Oh ya kau. Dia tu kan begini, begitu. Macam kau pula hal tahu. Wak Emah kau tahu segala-gala poket aku. Berapa duit ada dalam simpanan aku. Seolah-olah kau tahu semuanya kisah aku. Kan? Manusia. Lepas tu nanti telefon sana telefon sini nak menegakkan benang yang basah. Seolah-olah saya sajalah yang jahat, dia saja yang baik. Kan? Wish pedas tu. Kan? Kita saja yang buruk. Saya menerima. Saya memang buruk. Kan? Dia saja yang manusia yang baik-baik. Kan? Itu pun saya terima. Betul tak? Kita manusia ni tidak akan marah kalau tak ada apa-apa. Kan? Betul tak? Kita akan marah bila terjadi apa-apa. Orang yang tak betul saja. Itu pun orang yang tak betul pun kalau dia tak akan terpekik-terpekau tiba-tiba. Kalau kau tak usik dia. Dah sampai rumah, Alhamdulillah. Kan? Jangan tekan. Correct or not? Boleh onion kat sini. Jangan onion kat sini. Saya sebenarnya tak suka mengguna bawang yang racik-racik. Mata sakit. Saya suka masak. Sedap sikit. Just siap mesin, kita masak. Cincong. Okay guys. Kita akan jumpa insyaAllah guys. Mudah-mudahan Bunda sangat doa semoga metacrystal kita dah boleh siap mudah-mudahan sebab saya nak mulakan saya punya cincin metacrystal kita. Okay, untuk metacrystal korang semua boleh mengambil Pak Wahab ni. Boleh tak satu orang tulis Pak Wahab. Simpan Pak Wahab ni. Jika berminat nanti dekat metacrystal, korang boleh Pak Wahab. Boleh satu orang tolong tuliskan Pak Wahab. Wahab metacrystal. Kita buat kat sini better. Jadi semua boleh simpan. Sister please. Siapa ada Pak Wahab metacrystal? Sila tulis ni. Rozana ke Mike ke Syaz ke metacrystal punya. Korang take down
tu? Kasih penuh. Dia tulis macam itu orang tak faham. Nampak tak Syaz tulis tu? Pin aja. Okay. So, kawan-kawan, boleh orang cakap tu, peliharalah yang ada di atas ni, yang kawan kita Syaz naikkan. Peliharalah, pelihara, simpan. Bila kita punya metakrystal bermula nanti, dah tahu cara macam mana nak hubung. Macam tu. Okay. Alright. Apa tu? Apa tu 6-7? Pandai lah. Apa ni? Benda buat 6-7 boleh? Apa tu? InsyaAllah benda. Okay. Alright. So semua simpan. Tolong semua simpan. Tolong simpan. Tak tahulah Habibah. Kita janganlah tanya benda tu. Saya pun tak tahu. Semua simpan tu. Okay. Untuk metakrystal, kalau ada yang keadaan suka, korang boleh lock saja dulu. Cukup bulan nak bayar pun boleh. Macam itu. Okay. Untuk metakrystal. Kalau siapa nak lock dulu, nak tunggu GST pun boleh. Tak ada masalah. Okay. Tapi berminat kena cepat-cepat. Okay. Sebab benda tak bawa banyak-banyak. Alright. Okay guys, bunda nak mengucapkan terima kasih kepada semua yang membantu bunda dengan tas bunda. InsyaAllah kita jumpa hari Selasa nanti. Iaitu korang nak apa? Hari Selasa kita nak buat kita punya dimensi diri. Nak buat dimensi diri ke? Yes, Aizah GST. Okay, bulan 8 nanti. Dimensi diri. Okay, dimensi diri ada siapa-siapa nak naik tak? Ada siapa tak nak naik? Since korang dah ada kan, benda rasa korang ambil yang tadi tu, kita dah kasihkan nombor tadi tu kan, betul tak? Ini benda ni kan, benda rasa supaya kita lebih, apa orang cakap tu, privacy lah, privacy sikit orang cakap kan. Maybe nanti bila benda minta tarikh lahir, korang boleh hantar dekat sini. Tapi kalau untuk orang Malaysia, korang kena campurkan plus 65 depan dia. Boleh tak tuan tuliskan? Satu orang tuliskan. Maybe korang boleh hantar tarikh lahir kat situ. Lagi privacy lah kan? Betul tak? Yes. Okay. Macam gini. Ini untuk Malaysia Malaysia terus kena buat macam ni. Sebab dia ada poster dia kan. Dia ada poster dia. So hari Selasa nanti korang semua boleh yang nak screenshot. Okay, boleh okay. So nanti hari Selasa kita akan buat apa orang kata tu, buat dimensi diri. Benda nanti perlukan tarikh lahir. So bila benda minta tarikh lahir tu, korang boleh saja itu boleh. Okay. Tapi jangan gini, just gini saja, Pak Wahab aja. Kenalkan diri, kasih Pak Wahab. Dan minta tarikh lahir tu, biarlah tarikh lahir tu tersusun. Tarikh lahir dia macam gini. Katalah jangan sebut Ogos, sebut 24 Ogos tahun 1969. Macam itu. Okay. Jangan sebut Ogos. Okay, tulis itu 24 08 24 08 1969. Macam itu. Dimensi diri guna tarikh lahir. Boleh tahu nasib ke? Dia bukan nasib. Kita tak tengok nasib guys. Kita tak tengok nasib, tapi kita memperbaiki diri. 6-7 Ogos. Apa sih 6-7 Ogos? Okay. Okay. Dimensi diri ni dia bukan tengok nasib. Dia kita boleh dari situ kita boleh memperbaiki diri kita.
Okey. Bukan bintang zodiak. Bukan bintang zodiak, tapi dia nombor akar. Saya boleh naik lagi ke benda? Boleh sayang. Boleh. You boleh naik lagi, tapi you akan kena kasih balik lagi. Jangan. Ni bukan zodiak. Kalau zodiak tak. Okey. Kita akan cari daripada tarikh lahir tu. Nanti bunda akan carikan you punya apa orang kata tu nombor akar. Nombor akar dari situ nanti dapat nak elemen. Daripada elemen tu nanti insya-Allah boleh ada sifat-sifat you dan you kena kasih tahu bunda lain betul ke tak betul. Ada yang pakai kad, tak ada pakai kad. Kita tak ada main kad. Tak ada main kad Kenzo, tak ada main kad. Okey, tak ada pakai kad. Lepas tu nanti dari situ insya-Allah dari situ you boleh pilih tema. You nak tema apa? Kita kasih you guys tema, macam for example ada 6 tema. You nak rezeki, you nak tahu pasal emosi, hubungan, kesihatan, kerjaya atau cara berfikir. Nanti you boleh pilih 2 tema. Daripada 2 tema tu nanti tu insya-Allah. Cari sifat dan menukar. Mana yang you boleh tukarkan sifat-sifat you yang baik-baik. Macam gitu, maknanya kita memperbaiki diri kita. Okey, dia bukan kad-kad benda tak pakai tu. Benda tak pakai, tak menggunakan dia lah. Okey. Tarikh lahir DM bunda Yes. Nama lah, you kena kasih tahu nama you siapa. Tapi bukan nama betul you, nama TikTok you. You kena kasih tahu TikTok you punya nama. Bunda tak akan tahu tanpa bunda tak nak nama you pun. Cuma you kena kasih tahu saya Pipa Anggun. Bunda, saya Pipa Anggun. Okey. So bunda nak tanya siapa yang nak naik. Okey, bunda ambil nama lah. Okey. Hari Selasa, siapa nak naik? Yang nak naik tekan 1. Habibah. Jap. Dewasha. Kita nak naik. Okey, Abang. Bagi siapa? Pukul berapa bunda? Biasa. Pukul berapa selalu? Pukul berapa guys? Koko nak? Okey, kejap Koko 10 PM. 10, pukul 10. Okey, kita ada siapa? Koko nak Okey. Okey, lagi kita ada Habibah, Dewasha, Abeh, Koko, Aizal nak. Okey, lagi ada siapa lagi? Nak naik kotak. Bila bunda cakap nak naik tu, benda naik kotak. Nanti bunda ajar cara macam mana nak naik kotak. Biar senang je. Okey. Kita tengok Abenik Nanti Habibah, Dewasha, Abenik semua kena kasih tahu bunda tarikh lahir. Tapi kalau you dah tahu you punya nombor akar, you dah ingat nombor akar you just kasih nombor akar saja. Tak perlu tarikh lahir lagi. Kalau you ingat lah. Jangan cakap, okey bunda saya akar nombor 1 tu hari bunda cakap. Okey. Kasih nombor 1 punya akar saja. Dah lupa nombor akar. Nanti dah lupa nombor akar kena buat sekali lagi. Okey. Bye. See you insyaAllah Tuesday. Alright. Saya nombor 9. Okey. Bunda tu hari rasanya bunda tak cakap nombor akar saya. Ada. Bunda kasih tahu akar you nombor apa. Tapi tak apa, nanti kita boleh buat lagi, okey? Ada sayang. Zan nombor 2. Okey, nombor 2. So tak apa, Abin nanti kita boleh buat lagi. Habibah kita boleh buat lagi. Nanti kasih lagi sekali nombornya. Okey, dan tak apa. Itu tu, tolong tu nampak Dewasha dah naikkan dah tu. Korang tolong cincot. Cincot. Okey. Nanti kalau siapa yang nak naik, korang beli Pak Wahab tarikh lahir sahaja. Tarikh lahir kena naik kotak juga kalau boleh naik kotak lah, lagi better sebab you boleh bertanya dengan bunda kan. Cuma carilah background yang tak bising untuk you lah.
Bila nak wahab tu, hari Selasa tu nanti. Jangan wahab sekarang. Wahab sekarang jawab ni hilang. Hari Selasa pukul 10 nanti tu, bila bunda cakap siapa nak naik, you dah sebut saya, terus Pak Wahab. Lepas tu cakap situ, nama saya Koko. Saya boleh tahu, oh ni Koko. Saya Habibah, oh ni Habibah. Saya Abe, oh ni Abe. Okey, macam tu. Faham ya? Dan Pak Wahab tu juga boleh digunakan untuk metakristal nanti. Saya ingat bunda nak buat nombor zodiak macam Kak Wujud, takut saya. Taklah Joy. Joy bukan. Aja tengok je lah nanti hari Selasa. Siapa yang kurang faham boleh tengok nanti hari Selasa. Okey, insya-Allah. So nanti kita akan tema, korang boleh pilih ya. Okey, bunda bacakan tema dia. Korang boleh pilih. Okey, rezeki, emosi, hubungan, kesihatan, kerjaya, cara berfikir. Hanya 2 saja. Boleh pilih 2 tema ni. Nak yang mana satu? Okey? Masing-masing boleh pilih 2 saja. Okey? Kita ada rezeki, emosi, hubungan, kesihatan, kerjaya dan cara berfikir. Alright? Dan sama juga nanti bantu bunda dengan tas. Itu saja bunda minta. Okey, untuk bunda. Bantu-bantu dengan tas bunda. Okey? Bunda tak ada minta letak harga ke apa, tak ada. Tapi bantu dengan tas. Okey? Alright guys. Bunda dah penat, dah berpeluh dah ni. Bunda nak sangat-sangat berehat. Sebenarnya bunda nak terkencing. Okey? Bilik mandi kat sebelah tapi tak boleh nak tinggalkan live ni. Saya nak tengok dulu kawan-kawan main. Boleh? Boleh join. Pukul 10 malam Tuesday. Alright? Okay guys, bunda minta diri dulu. Boleh? Terima kasih kepada moderator bunda. Terima kasih kepada yang membantu tas bunda. Okay kawan-kawan, Sultan bunda, Nur Hasiah. Okay, terima kasih banyak-banyak pada semua yang membantu bunda Kenzo lah. Mana yang beringat siapa lagi yang selalu hantar-hantar. Okay, semua yang Biba. Okay, semualah yang membantu bunda menghantar-hantar ni, tolong bunda ni. Bunda ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana membantu bunda dengan misi bunda ni. Alhamdulillah. Okay, dan juga terima kasih kepada kawan-kawan kita yang tak turun, yang tak tinggalkan live ni daripada mula sampailah akhir, masih setia dengan bunda kat sini. Bunda ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada you guys juga. Untuk moderator, a good job, thank you so much. It's 100 plus ready. Sis Ina, Siti Jom, okay, Rozana, okay, Syaz dan juga Mike, okay. Dan kepada kanan sanang kita, terima kasih juga kerana jadi mata-mata di live ni. Okay, so kita akan jumpa nanti insya-Allah hari Selasa nanti. Tapi kemungkinan esok ke, kita tak tahu. Okay, maybe kita akan jumpa untuk Meta Crystal dekat Meta Crystal punya account. Okay, dekat Meta Crystal punya account. InsyaAllah. Okay, we never know. Alright. Okay, so kita jumpa hari Selasa. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.